Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah, saya Bro Ben. Hari ini kita akan interview seorang mualaf. Okey. Dulu kami makan dan minum tak ambil pot pasal Ramadan. Tapi kali ini kita sanggup lapar, dahaga kerana cinta kepada Allah. Mari kita dengar apa kisahnya. Jom. Alhamdulillah guys, seperti mana yang tadi saya beritahu, kini Brother Teh Chin Hua sudah hadir untuk sesi temu duga kita. Apa khabar Brother? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, boleh tak bagi tahu kepada penonton yang sedang menonton, Ya. okey, sudah berapa tahun Brother masuk Islam? Saya dah masuk Islam pada 2019. Lebih kurang ada 8 tahun lah. 8 tahun. Ah. Alhamdulillah, 8 tahun. Jadi beri bagi tahu pada penonton juga, saya rasa mereka ingin tahu sudah apa puasa tahun yang keberapa? 7 tahun. 7 tahun ah. Ya. Alhamdulillah. Jadi adakah sangat susah bila berpuasa? Tak ada. Tak susah. Tak. Langsung tak ada cabaran. Ada cabaran. Ada. Cuba Brother huraikan apakah cabaran kamu selama 7 tahun berpuasa. Okey, cabaran ini memang ada. Tapi masa segi makanan, I biasa orang Cina kan, biasa tak biasa puasa, rasa tak biasa lah. Jadi bila sampai puasa, rasa first hari rasa lapar, tapi ingatlah Allah. Jadi macam biasalah. Alhamdulillah, jadi penuhkan bulan puasa. Oh, Brother, saya tak sangka Brother boleh puasa penuh. Kan? Bagi kita akan fikir, mampukah kita puasa ni? Kan? Sebab kita daripada lahir daripada bukan Islam, kita kembali pada fitrah. Semasa non-Muslim, kita sudah biasa makan dan minum, tak ambil pot langsung masa bulan Ramadan. Kan? Khususnya bulan puasa lah. Ya. Okey Brother, apakah pesanan kepada mereka yang baru nak mula puasa, khususnya saudara barulah? Kena cuba. Okey. Yang kedua, kena yakin dengan Allah. Yakin, niat dan yakin dengan Niat Allah. dengan Allah. Okey, yang ketiga ada Yang ketiga, yang penting lah, yang paling penting, sahur. sahur. Ialah sebab kalau kita akan ada makan sahur, kita boleh tahan lapar dan tahan dahaga sehinggalah kita buka puasa. Alhamdulillah Brother, terima kasih kerana sudi datang ke sini untuk berkongsi pengalaman serta memberi tips kepada mereka yang baru nak mula puasa. Dan kita haraplah semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada mereka semua lah, insya-Allah. Sama-sama, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, kita pun sudah dengar saudara kita Brother Teh Chin Hua telah memberi beberapa tips kepada mereka yang baru mula nak puasa. Dan saya nak tambah satu lagi, iaitu pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi guys, inilah perkongsian daripada kita. InsyaAllah sebarkan pada mereka di luar sana supaya kita dapat memberi manfaat. InsyaAllah.